Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Firman Hajmah sama dengan rakan-rakan jemaah umrah saya ketika ini berada di Bukit Pemanah. Bukit Pemanah yang menempatkan pemanah ketika perang Uhud berlaku. Dan anda boleh tengok di sebelah kiri saya, ini adalah Bukit Uhud. Ini adalah Bukit Uhud yang berhadapan dengan Bukit Pemanah ini, dan berlakunya peperangan Uhud di sini. Seramai 70 orang sahabat, termasuklah bapa saudara Rasulullah, iaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah yang telah pun terkorban di dalam peperangan ini. Inilah yang menyebabkan Rasulullah merasakan begitu kesedihan ketika peperangan ini berlaku. Mari kita tengok, di sana juga ada perkuburan syuhada yang menempatkan 70 orang yang telah pun syahid di dalam peperangan yang sangat tragis ini. Satu peperangan sengit yang melibatkan tentera-tentera Islam seramai 700 orang bertemu berhadapan menentang tentera musyrikin. InsyaAllah kita akan menghayati peristiwa ini. Saya Firman Hajmah melaporkan untuk anda dari Jabal Uhud, Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.